Day 3, kita nak balik dah hari ni. Nak check out dah. Cantiknya biru dia. Ambil gambar. By the way, Metok suka gila ruangan ni. Kalau resort-resort lama, daripada pintu depan tu akan terus nampak sampai belakang tau. So macam susah nak tukar baju. Tapi kat sini dia ada partition macam ni. Kat sini ni kita boleh buka tudung tanpa kita tutuplah pintu kat depan tu. Pintu kat depan tu boleh buka je, layan angin laut apa semua kan. So kita nak buat apa-apa kita boleh buat kat sini. Dan satu lagi dia akan nampak kemas juga. Kemas dah. Okay. Dan kita nak ready untuk check out. Oh, ada lah. Jalan elok. Nak makan sejuk. Kat warga ni nampak. Ni macam sarapan kat kampung-kampung. Ya, minum apa? Milo. Sedap? Sedap tak apa. Air Milo. Air Milo. Saya kecil. Zinira. Dia surut. Oh, terbang kau. Oh. Dia ada apa? Donat lagi. Sama je. Sama yang adik. Adik ada biru dekat dagu adik. Okey. Cantik. Ya, sini kat kakak. Enggak, sini Mary. Mary. Jadi yang akan kunci jap. Mana? Sini. Okey, jom. Jom. Tutup. Bye, Pangkuk. So next destination? Gimana? Masih ada lagi yang sedang bergambar. Nah, gambar yang kat sini pun cantik ke abang? Kan? Nak out kat sini pun cantik. Untuk balik ke JT ni, kita simpan je nombor pakcik vending yang sama yang hantar kita hari tu. Lepas tu kita call je dia balik masa kita nak balik. Okay, beza je hari ni dengan hari kita datang hari tu. Hari kita datang hari tu like penuh gila dengan orang. Hari ni biasa-biasa je. So kalau korang tak nak sesak sangat, datanglah masa weekdays ataupun datang masa weekdays lah. So duty free dekat Pulau Pangkor ni baru je lagi mula tau, Januari 2020. So sebelum ni tak adalah nak kata hamba tu tak lah, tapi dia lebih meriah lah sejak ada duty free ni. So orang boleh datang, boleh shopping lah. Kita boleh shopping coklat dengan harga yang murah. Okay, nak tengok baju sebab tadi kita nampak ada satu baju tu dia simple and cantik. Dan harga dia murah, RM15 saja. This one. Cantik tak Abi? Cantik kan? Abi nak dengan panjang ke dengan pendek? Okey, boleh. Saya aku tengok ada okey. Alah, ada stiker siapa? Sekarang kita dekat Masjid Seribu Doa dekat Pulau Pangkor. So actually kita tak banyak masa lagi. Kita ada less than hour je lagi untuk naik ferry tau. So kita orang cepat-cepat sewa skuter dan datang sini. Masjid ni dia 1.7 kilo je dari JT Pulau Pangkor tu. So nak kejar sekejap pergi sini pun memang senang sangat. Naik je skuter memang tak sampai 5 minit dah sampai dah. Macam Ada nak tengok belakang. Banyak Robby.
Riwayat Abu Daud. Pintu dia pun cik ni. Pintu dia ukir. Dia ukir kan? Kan setiap pintu ni dia ukir kan? Okey ni. Wow. Masa sampai ke Pulau Pangku ni, aku perasan Pulau Pangku ni macam berbeza di pulau-pulau yang lain sebab balance masyarakat kat sini dia balance tau, Melayu, Cina dengan India. Sekali bila baca sejarah Masjid Seribu Doa ni, memang betul lah dia dibina oleh Melayu, Cina dan India Muslim pada tahun 1926 dengan masa tu kayu saja. And then 20 tahun kemudian baru dia dibina semula. Perasan bentuk dia macam banyak pengaruh Cina kan, sebab antara yang terlibat dalam pembinaan semula masjid ni adalah Chinese Muslim Association. Dah. Dinamakan Seribu Doa tu sebab dekat setiap dinding tu penuh dengan doa. Mana? Alhamdulillah habis dah trip kita ke Pulau Pangku. Overall best. Lagi-lagi bila kita orang dah pilih penginapan yang best, memang healing. Kalau tanya nak pergi lagi, tak nak. Tapi next time mungkin kita nak explore dan pusing pula dalam Pulau Pangku. Sebelum masing-masing berpecah, kita singgah dulu makan dekat warung cendol buluh ni. Kedai ni buka pukul 2 tau. Masa kita orang sampai ni dia lagi 10 minit nak buka. Makanan kat sini memang simple-simple je. ABC, cendol, bihun sup, kari, laksa dan yang bestnya semua sedap. Kita orang daripada mula-mula order satu jenis je, siap bertambah-tambah lepas tu. Dengan ini berakhirlah video trip Pulau Pangku kita. Kalau siapa yang belum tengok lagi video day 1 dengan day 2, korang boleh tengok, okay? See you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.